File boleh lari pertama sekali waktu buat setting out. Sebab waktu you buat piling, you tak nampak apa-apa tau. You akan jumpa tanah lapang je tadi. So bila setting out lari, definitely semua akan lari. Yang kedua apa? Apabila you nak file tadi, bila you nak file, waktu dia nak transferkan tadi file tadi, pegging kepada file tadi, kat situ lari. That is second one. So bila dah drive, memang drive tu drive dia. Filer akan letak je bila masuk, which is benda tu salahnya adalah bahagian supervision, dia tak make sure betul-betul duduk dekat file yang betul, dekat point dia. Yang ketiga, mesin waktu dia nak buat tu, mesin tu salah. Selalunya driven yang akan lari sebab dia akan swing. Contoh dia pakai hydraulic pile, dia akan bagi pusing, lepas tu bila letak pump, kat situ dia akan lari. Itu mesin. Yang keempat, disebabkan oleh keadaan underground. Tanah tadi tu ada masalah, sama ada batu atau tanah tu tanah yang soft, you akan jumpa pile tu akan lari. Dan selalunya yang last kali adalah waktu dia orang buat, waktu dia tengah drive tu, selepas dia drive tu, kat situ ada lari. So macam tu lah.